Baiklah, sambilan tu saya nak bagi anda tip yang membuktikan anda punya kortisol begitu tinggi dalam badan anda. Kortisol ialah hormon yang dikeluarkan oleh adrenal gland atas pada buah pinggang tu. Ada gelenjar Tuhan bagi kerja dia memang mustahak. Dia kontrol antaranya stres, sama ada you boleh tenang tak tenang semua. Kalau kortisol terlalu tinggi, bahayanya amat. Nanti you punya body akan rasa terlalu letih sampai ke adrenal gland tu jadi lesu nanti. Okey, apa tanda-tanda yang you punya kortisol tengah tinggi? Satu, you tak lapar waktu pagi. Breakfast you tak mau makan, wake up pukul 3 pagi tak pasal-pasal ni, dan tak boleh pergi tidur balik, so lepas tu nak kena pergi kencing pula. Okey, itu satu belah malam. Bukan diabetes ya. Lepas tu you rasa sakit belah shoulder, you rasa macam salah aurat je macam tu. Okey, atas bau tu. Lepas tu botak sikit, dah mula rambut dah luruh, tak ada sebab juga. Lepas tu you senang irritable, rasa resah, gelisah, rasa berdengung kat telinga dan perut dah mula buncit.